Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, korang semua akan start LI besok dan lusa bagi company yang dekat Selangor, KL, Johor apa semua. So, sebelum pergi LI, saya nak minta korang check satu benda ni. Kita nak check pendaftaran company tu ada orang kompeten ke tak bawah company. So, cara dia macam ni, pergi pada website ECOS ni, ECOS ST ni. So, ni main page dia, page pertama dia. So bukan kat sini kita nak check tu, kita kena pergi pada tab dekat atas ni, nama maklumat. Okay, tab maklumat ni, okay, dia akan buka tab maklumat. So dekat kiri tengok senarai perakuan tu, senarai orang kompeten elektrik berdaftar. Okay, so kita nak stay dekat senarai ni. Okay, yang pertama saya nak check orang. Kalau macam mana kalau yang pergi untuk PW, DED, untuk program DED, okay, awak pilih dekat sini, sila pilih ni pendawai elektrik. Okay, yang lain-lain biarkan, tak payah isi, biarkan kosong. Awak masukkan nama syarikat je. Yang penting sekarang ni nama syarikat. Contoh saya ambil satu nama syarikat, nama Bina Sesalo. Yang ni company dekat Kota Baru. Okay, so Bina Sesalo, awak type nama syarikat Bina Sesalo, lepas tu tekan cari. Okay, make sure ada PW4 bawah company ni. Next, kita cuba pula nama Daya Potensi. Kalau ada yang GLI dekat company ni, Daya Potensi. Yang ni company dekat Penang. Okay, ni pun sama, ada PW1, PW4, PW4, so ada ramai company ni. Next, kita cuba pula company nama Nilam Enterprise. Yang ni dekat KL pula. Ejaan kena betul Nilam Enterprise. Okay, Nilam Enterprise pun ada PW2, PW4, PW2 yang berdaftar bawah company nama Nilam Enterprise. So ni untuk program DED. Okay, ingat ni. Yang ni penting, pendawai elektrik ni. Yang ni awak kena pilih dengan betul dia punya kategori. Next, kalau untuk penjaga jentera elektrik, geng-geng A1, okay, let's say geng-geng A1 tukar pada penjaga jentera elektrik. Lepas tu sama juga yang lain-lain tu biar je, kosongkan je, masukkan nama company. Let's say company nama ni Mat Piah. Yang ni famous juga dekat Jetih. So penjaga jentera elektrik, company nama syarikat Mat Piah, awak cari. So ada seorang A1 kat sini. Okay, kalau SEM lepas ada 3 orang di SEM 3 pergi LI kat sini, so ada A1 berdaftar kat situ. Next, kalau ada yang pergi company nama Sakti Engineering. Yang ni company dekat Sakti Engineering, company dekat Kota Baru. Okay, Sakti Engineering pun sama, ada A4, ada A1 bawah company ni. So tak ada masalah lah. Okay, TZA Aiman. Yang ni betul, SEM ni pun ada yang akan GLI kat company ni, TZA Aiman. Okay, sama juga ada seorang A4 berdaftar bawah company ni. Lepas tu yang ni yang berdaftar dalam sistem lah, in case biasanya ada juga tak keluar kat sistem. Let's say next, Bina Juta. Yang ni pun ada yang GLI SEM lepas, Bina Juta. Okay, yang ni ada A4, A4, A4 dan ada BO yang berdaftar dengan company. So boleh lah kalau ada macam ni. Kalau company awak, nama company awak tu ada orang berdaftar, so boleh GLI. Tapi macam mana nak buat kalau kata tak ada, awak cari nama company tu tak ada orang berdaftar. So yang tu contact saya, kena WhatsApp saya balik. Jangan biarkan macam tu je. Jangan benda ni dah berlarutan beberapa minggu baru awak perasan. Yang ni kena contact saya cepat-cepat. Tapi siapa-siapa yang dah check benda ni dan tak ada masalah, so okey lah, boleh proceed dengan company awak tu. Okay, minta semua buat Okay, sambungan sikit lagi. Walaupun korang dah check guna sistem ni, korang still kena pastikan lah company tu adalah company, betul company tu. Contoh macam ni, macam Bina Juta ni, dia ada satu dekat Pahang ni, tapi company ni yang duduk dekat Selangor.
So kena make sure betul-betul, dan kena pastikan nombor ROC ni, nombor yang dekat sini ni, nombor ROC ni. Dan korang memang kena minta lah pendaftaran kontraktor berdaftar ke apa ke, dia punya lesen tu dari company. Dan sijil orang komputer tu masih lagi kena letak dalam buku log korang. Cuma ni adalah pemeriksaan awal lah, maknanya kita check awal sebelum awak pergi daftar, sebelum awak pergi lapu diri dekat company tu. Okay, tu je. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.